Tanzimat ni dia macam kau ada sebuah rumah, kau ada rumah yang buruk, nak retak, nak roboh, tapi kau cuma cat luaran je saja bagi nampak cantik. Bila kau tiru undang-undang barat dan cara diorang sekolah sampai cara diorang berpakaian, kita ingat itu satu kemajuan. Itu adalah cuma kosmetik nak bagi barat suka kat kita. Kesannya kita mula ketepikan syariat sebab nak ikut kod Napoleon. Jadi waktu ni orang mula rasa cara Islam ni kuno dan juga pemimpin Osmaniyah berfikir kalau kita tak ikut barat, kita tak akan maju. Akhirnya kita bukan makin kuat tapi kita makin jauh daripada akar agama itu sendiri sebagai asas pada kekuatan Osmaniyah. Inilah masalahnya bila kita dah mabuk nak jadi orang lain. Dari segi semua benda, sekecil-kecil perkara, semua nak ikut barat. Bila kau dah malu dengan cara hidup kau, sebenarnya kau dah kalah sebelum kau masuk perangan. Okay, esok saya akan ceritakan bagaimana Osmaniyah mengubah lagu dia daripada lagu Osmaniyah yang ada roh Islam pada lagu berbahasa Turki dan lagu ala-ala barat.